Okay guys, hari ni kita ada satu BYD M6. Dia nak tukar bateri lah. So sekarang kita dalam proses tengah tukar bateri dia. So kalau jenis yang pakai frunk kat depan ni, jadi bila pakai bateri ni dia tak boleh nak tutup habis. Jadi kita advise customer either sellotape kan dia, ataupun tak payah pakai langsung lah. Dia punya cover bateri ni, punya penutup cover bateri ni dia tak boleh nak tutup lah. Tak boleh tutup rapat. Boleh kalau paksa, tapi tak cantik lah. Okay. Ini adalah perbandingan antara bateri yang dipakai oleh BYD M6 tadi dengan bateri Nanex. Okay, kalau kita tengok bateri Nanex ni dia agak tinggi sedikit. Jadi kalau kita buat ukuran dia lebih kurang 1.2 cm macam tu lah. Dia punya tinggi. Sebab tu dia punya cover untuk bateri pada frunk tadi tak boleh nak tutup, ataupun tak boleh tutup rapat lah. Okay, untuk bateri BYD tadi, M6 tadi, dia menggunakan 44Ah. Manakala bateri yang kita suggest pakai 40Ah. Dia tak ada masalah sebab dia punya perbezaan adalah dari segi ampere hour dia dan juga CCA. Okay, kalau kita tengok dekat sini CCA dia 430. Manakala bezanya pada bateri Nanex ni, dia punya CCA memang agak tinggi lah untuk 40Ah ni. Sebenarnya untuk kereta EV dia tak perlukan sangat CCA yang tinggi, tapi kita gunakan AH. Itu adalah yang penting lah. So kalau kereta BYD, biasa minimum kita setkan 40Ah ataupun 50Ah. 30Ah boleh, cuma kalau boleh dia kena daily drive lah. Okay, dan tak banyak gadget tambahan macam dashcam ke apa ke. Next ni dia punya CCA 1123, which is agak tinggi lah. CCA ni actually lebih kepada untuk kereta ICE tu lebih penting lah. Untuk berat dia, kalau kita tengok dia punya berat untuk bateri asal BYD ni 10.776, 10 kilo, 10.7 kilo lah. Manakala untuk bateri Nanex ni, dia punya berat untuk 40Ah ni hanyalah 5.2 sahaja. Dia ringan lah. Problem dia sedikit tinggi lah. Tu tak boleh nak tutup cover bateri pada frunk dia. Okay, jadi kita dah start dia tak ada masalah lah untuk kereta ni. Bagi siapa yang mencari bateri, boleh hubungi kami di Nanex Energy, ataupun jika berdekatan boleh Roger juga kami untuk kita dapat kita buat on-site installation. Terima kasih.